Di bumi Kedah dan Permai, sawah terbentang hijau damai, rakyat hidup aman sentosa di bawah payung raja berkuasa. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang makmur di negeri Kedah. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Bersiung. Kerajaannya terkenal dengan tanah yang subur, rakyat yang hidup dalam aman dan damai, serta hasil bumi yang melimpah ruah. Istana Baginda berdiri megah di tengah kota, menjadi lambang keagungan dan kekuasaannya. Rakyat menyanjung raja kerana keadilan dan kebijaksanaan pemerintahannya. Namun, pada suatu hari, laparnya perut aku. Aku mau menyantap sesuatu makanan yang khusus hari ini. Hei, ketua yang panggilkan beta tukang masak sekarang. Beta mau menyantap sesuatu. baik tuanku. Ampun tuanku, kenapa tuanku memanggil tuan hamba ke sini? Wahai tukang masak, beta mahu menyantap sesuatu yang khusus untuk hari ini. Beta mahu ayam gepuk. Ayam gepuk tuanku. Di manakah hamba mau mencari ayam gepuk malam-malam begini tuanku? Carilah di mana saja. Yang penting beta dapat menyantap ayam gepuk tu. Baik tuanku, hamba menjunjung perintah. Kemudian tukang masak istana mula memasakkan sesuatu untuk Raja Bersiung. Dia memasakkan sesuatu masakan yang tidak pernah dilihat dan dirasai oleh Raja Bersiung. Namun begitu, pada penghidangan makanan itu, dia tersilap memotong jarinya sendiri sehingga menyebabkan darahnya tertumpah di dalam makanan itu. Dia panik, lalu tanpa segan silu mencampurkan darahnya dengan makanan tersebut dan berharap agar Raja Bersiung tidak mengetahuinya, dan dia berasa amat takut dengan tindakannya begitu. Harap-harap Raja Bersiung tidak tahu akan masakan ini. Ampun tuanku, ini sahaja yang mampu batik sediakan. Makanan apa ni? Ini bukan ayam gepuk. Maaf tuanku, walaupun ini bukan ayam gepuk, tapi patik jamin. Rasanya seperti ayam gepuk tuanku. Silalah menikmati tuanku. Makanan apa ni? Pelik je. Sedapnya. 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 Raja Bersiung tidak dapat melupakan rasa makanan tersebut dan menginginkannya lagi. Ketua Dayang, panggil lagi tukang masak. Cakap dengan dia, beta mahu makanan semalam. Baik tuanku. Kenapa tidak sama macam semalam? Kenapa masakan hari ini tak sama macam semalam? Kenapa rasanya lain? Baik kau jujur,
Apa yang kau letak dalamnya semalam? Kenapa rasanya tak sama? Ampun tuanku, hamba memohon maaf tuanku. Sebenarnya semalam Patik tidak sengaja menumpahkan darah Patik ke dalam makanan ini tuanku. Itulah kemungkinannya yang menyebabkan makanan ini berubah rasa tuanku. Ampunkan Patik tuanku. Makanan dicampur darah. Semenjak hari itu, ramai rakyat jelata yang menjadi korban Raja Bersiung untuk dimasukkan ke dalam makanannya. Sedikit demi sedikit, Raja Bersiung mula menjadi zalim dan berubah sikapnya. Hai Raja, oh Raja Bersiung, dahaga darah siang dan petang, rakyat gusar, hati bergoncang, negeri suram hilang gemilang. Hari bertukar malam menjelang, darah manusia jadi hidangan. Raja tertawa, mata bernyala, rakyat meratap tiada upaya. Jadi perbincangan malam ini adalah tentang Raja Bersiung. Raja Bersiung semakin kejam dalam pemerintahannya. Kita perlu buat sesuatu. Betul, saya sangat setuju dengan tuan. Hamba sebagai tukang masak istana pun disuruh memasak rakyat-rakyat. Hamba tidak mahu. Tetapi apakah daya jikalau hamba menolak? Mati hamba jawabnya. Pakcik. Kalau begitu, selama ini orang-orang yang hilang dan diculik mesti semua ulah Raja Bersiung kan? Jadi, apa yang perlu kita lakukan sekarang ini? Jika kita membiarkan Raja Bersiung, makin menjadi-jadi kita nantinya. Aku rasa kita kena serang kerajaan Raja Bersiung. Esok aku nak kita semua kumpul untuk serang kerajaan Raja Bersiung. Boleh, saya sangat setuju dengan cadangan itu. Kau pergi kumpul kampung sebelah timur. Dan aku nak kau kumpul kampung sebelah barat. Kita kumpul semuanya, kita serang kerajaan Raja Bersiung. Boleh. Esok juga kita akan gulingkan kerajaan Raja Bersiung. Jadi, perbincangan kita pada malam ini jangan sampai ada di antara pengikut Raja Bersiung yang tahu. Baik. Baik. Baiklah, mari kita laksanakannya. Sudah cukup kita ditindas, wahai saudara. Malam ini kita serang istana. Angin berbisik di tanah permai. Rakyat bersatu menegak damai. Ayo saudara, serang! Kini Raja rebah di bumi, hilang kuasa, hilang diri. Raja Bersiung, kisah abadi, pengajaran untuk insani. Di akhir riwayat seorang raja, terbongkarlah hakikat bahawa kuasa tanpa iman hanyalah bayang-bayang yang menipu mata. Istana yang dulunya megah kini sunyi, sepi tanpa suara rakyat, tanpa cahaya kasih. Raja Bersiung rebah bersama dosanya, dan darah yang dahulu lambang kekuasaan kini menjadi tanda kejatuhannya sendiri. Dari kisah ini kita belajar bahawa kemuliaan bukan diukur pada tahta dan harta, tetapi pada budi dan nur di hati manusia. Maka berakhirlah cerita seorang raja yang hilang arah kerana nafsu dan tamak. Namun, selagi sejarah dikenang, nama Raja Bersiung akan kekal menjadi peringatan bahawa
kuasa tanpa kasih hanyalah jalan menuju kehancuran.